Alhamdulillah, Allahu Akbar. Hari Raya, hari Sabtu ni. Tapi Alhamdulillah, malam ni malam Jumaat, 30 Ramadan. Anak-anak yatim Asnah sama kesayang terus buat khatam Al-Quran, hadiahkan buat sisi keluarga di sana. InsyaAllah mudah-mudahan mengalir keberkatan Al-Quran, mengalir keberkatan Ramadan. InsyaAllah anak-anak yatim Asnah mendoakan mudah-mudahan buat penyantun semuanya Allah Ta'ala terima segala amal kebaikan sebulan punya Ramadan. InsyaAllah mudah-mudahan apa yang kita laksanakan kebaikan, kebajikan sebulan Ramadan ni Allah Ta'ala terima. Itulah yang lebih pentingnya. InsyaAllah anak-anak yatim Asnam ni tidak ada apa lagi. Biasalah anak-anak kecil ni yang mereka nak cari ni duit raya je lah. Kami cikgu di sini usahakan, mungkin ada tuan-puan sekalian nak beli produk asrama yang saya, tujuannya kami nak usahakan untuk duit raya untuk anak yatim Asnam ni sebelum mereka beraya pada hari Sabtu ni, insyaAllah. Hari ni anak-anak yatim teruskan buat qiyamul, buat khatam Quran. Terimalah hadiah daripada anak yatim Asnam hari ni malam Jumaat 30 Ramadan. Maaf zahir batin. Assalamualaikum.